Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back. Guys, hari ni kita kembali lagi dengan game horror. Tak ada kembali, memang macam biasa kita main game horror lah. Okay, so saya ambil game ni daripada developer kita, game yang kita main game semalam, iaitu The Laundry Shift. So developer dia adalah Rama ataupun @ARYDK. Itu mungkin adalah social media dia. I'm not sure. So thanks pada developer kita kena menyediakan game untuk kita main. Okay, so game hari ni bertajuk Boil Noodles at Night. Okay, so berdasarkan main menu dia, tak ada lagu, tak ada apa, very the sunyi sepi. Dan dekat muka buku dekat situ ada packaging Indomie. So I bet mungkin developer dia adalah orang Indonesia, sebab tak cari tahu sangat. But thank you to developer. Okay, so kita cuma ada play. Wow, kita cuma ada play dan quit. So you can open the setting when the game start, press escape. This game has a 3 different ending. So kita nak cari semua ending ke ataupun tak ke, so kita tengoklah nanti. Okay, so kita terus play. Sorry guys, saya sesama sikit, so kalau suara macam aneh tu sorry. So kita press E. I can't sleep yet. Saya tak boleh tidur lagi. Mungkin makan mi akan buatkan saya lebih mengantuk and pergi ke bed. Pergi tidur lah. Betul juga. Kalau mengantuk, makan bila kenyang kita asyik tidur. So I want to boil some noodles. I hope there are still some noodles left in the kitchen. So dia nak pergi rebus mi. Okay. Wow. Sekejap. Tak ada apa. Okay. Tak ada. Ada sensitivity sikit. Pergi dah laju sikit. Okay, sorry, laju sangat. Patutnya aku bio je tadi. Belakang. Okay. Sorry guys, biasalah perempuan. Okay. Tadi ada flashlight. Okay, so kita pergi rebus noodles. Noodles saja, nak tengok menjelajah. Okay, kecil je. Best lah untuk orang yang macam bujang ataupun orang yang tengah orang panggil yang macam kita baru-baru kerja kan. Kalau dekat Malaysia mungkin intern, student, rumah macam ni okey lah. So tandas. Cebok. Siapa yang pernah mengalami zaman ni? Budak-budak sekarang mungkin dah tak ada kot. Okay, kebanyakan sekarang dah shower. Walaupun rumah kampung pun sekarang dah ada shower. Allahu Akbar. Aku kan apa teruk sangat dia punya ni. Kedukung gergang. Okay, so ni noodles. Press E. Just one noodle. This won't fill me up. I want to buy one more noodle. Betul. Kita punya kebiasaan adalah satu tak cukup, dua banyak sangat. So saya rasa semua orang boleh relate. So tak cukup dia nak suruh pergi beli, tutup tandas. Apa bising saya. Kita pergi. Kenapa pintu bilik dia tak ada pintu? Bilik dia tak ada pintu. Nasib tandas dia ada pintu. Okay, so kita pergi belilah ni. Akulah. I want to go right. Kalau left. Okay. I want to go right. Kalau left jadi mana? Tak boleh. Aku ingat kan ada ending. Sinilah aku dah tengah jalan. Kenapa? Kepala H dia gila. Tak boleh lari ya? Bapak seram. Gitu ya? Tu. Ni kedai. Tak jauh pun. Tas pum kereta lalu. Okay. So kita pergi kedai dia. Cermin. Bapak gelap saya. Okay, so kita beli. Stop. Hi, what do you want to buy?
I want to buy noodles, sir. Noodles? Me? The noodles are gone. Huh? Lah, noodle gone pula. Macam X. Okay, thank you, sir. Okay. Oi, kau. Aku tampuk kau kan. Lepas tu. Oh, eh! Okay, so di mana? Oh, ada lampu, lupa. So kita ke sana pula. Oh, tak boleh, patah balik. Ingatkan ada lagi kedai. Seram, sir. Seram sangat weh dia punya. Tak boleh lari. Aku tak tahu macam nak lari. Tak tahu lah. Weh, dia noodles are gone. Okay, noodle gone. So kita masak satu je lah. Tak apalah. Asal lapik perut malam-malam ni. Tidur dah lah. Tak boleh. Tutup. Seram siya. Okay, so apa sel? Tiba-tiba ada dua pula ni. Why are there two noodles here? Kenapa tiba-tiba ada dua noodles kat sini? I don't care. I want to cook it. Jom kita masak. I want to put water in the pot and boil noodle. So kita kena ambil pot. I forgot to buy Aku tampar kau kan. Ya Allah, ya Tuhanku, beli air. Kenapa kau tak ada air minum ke? Weh, terkejut aku. Kau pergi bertapak je lah dekat kedai tu. Dah tak boleh lari, aku serabut tu lah. Dengan sunyi, gelap semua macam ni. Kalau aku hidup lah aku nak beli bio je lah, lapar pun tak apalah. Ataupun makan je terus. Patah makan. Ada dengar bunyi pelik? Tak ada kan? So kita buat tak tahu. Bang. Tak boleh apa? Oh. It's only $1. Okay. Dah ke? Where's your friends? Kawan siapa pula? Ish. The person before, he said you were his friend and live with you. Cakap kat dia, kepala otak dia. Bila pula dia kawan aku? I just live alone at home and I don't know him. Saya cuma tinggal kat rumah seorang dan saya tak kenal dia. You live alone at home? Besar kau bagi tahu. Yes, I'm new here. I don't know anyone. Ya, saya baru kat sini dan saya tak tahu siapa-siapa. Kau diam, aku diam . Weh, ada gigi dua. Ni ke? Bang. Salah bang. Bang. Apa tu saya balik bang? Bang. Bang. Wih, bapak seram. Kalau aku kan, aku rasa aku tak pergi luar balik. Kalau macam ni jalannya, kau bagi tahu aku, mana ada tempat yang satu rumah, satu tempat, satu kedai runcit macam tu. Kau bagi tahu aku dekat mana wujudnya tempat macam tu. Paling kuat mesti ada kedai banyak-banyak, rumah banyak-banyak. Tu. Scary ni, ya Allah. Hei. Kau dengar kan? Patut kita pergi buka ke kita buat tak tahu? Bodoh.
bayangkan tengah-tengah malam kau nak pergi buka pintu ke? Gila kau. I need a chair to sit and eat. Sedih. I need a plate. Jadi slow dah suara aku, takut. Okay. Oh, sorry. Dia tak sejat apa tu? Weh, aku rasa dah buka pintu lah. Kita try buka pintu Okay guys, kita bismillah sama-sama guys. Okay, tutup. Maybe if there is a juice drink, it will look good and better. Just eat it. Kau diam je, duduk makan. Aku tampuk kau kan. Tak ada. Sorry guys, tak sempat baca. Dia buat pilihan sama ada kita nak pergi buy a drink or kita makan je. Kita lebih better, kita sebagai manusia yang duduk satu rumah, satu kedai runcit, lebih baik kita terus makan. Kita jangan merepek. Kau nak ulang alik pergi kedai, dah siap dah tu makan. And it's so late that I'm tired of working there. Let me guess, benda tu dua ending. Okay, so kita selamat disebabkan kita duduk rumah. Boleh jadi. Takut. Allah, susahnya jadi penakut ni kan. Okay, tengok belakang. Okay, lepas tu tidur. Okay, lepas tu tidur. Weh, tegangnya aku, ya Allah. Aku rasa sangat tegang lah main game ni. You eat noodles and your stomach is very full and you sleep very well. But the next day your stomach hurts. Sebab makan mie yang satu lagi. So, good ending. Press any key. Okay. This game has 3 different ending. Bermaksud kita masih ada ending lain. Sebabkan mungkin kita baru tak berapa lama kita main game ni. So kita guna ending, kita cari ending lain. Kalau dapat 3, so 3 lah. Kalau dapat 2, so 2 lah. So I will skip sampai ke tadi, sampai dekat pilihan ending tadi tu Okay, sekejap guys. Okay guys, kita balik lagi dekat sini. Kita ada pilihan antara just eat it or buy a drink. I want to tell you guys something. Tadi saya malah nak tunjuk scene tu, tapi kan waktu kita nak tengah rebus mie tu, ada ketuk pintu kan. And tadi saya terus pergi buka pintu. And then tiba-tiba lampu ruang tamu ni mati. Bila saya cuba on, dia cakap mungkin dia rosak. So nanti kita fix it. Tapi itu tak penting guys. So kita try buy a drink dulu. I want to buy a juice drink, but who knocked on my door earlier is late and quiet. I don't know. I want to buy a drink. Okay, kan dia sebutkan siapa ketuk pintu tadi kan. So I notice something. Kenapa kita punya pintu bilik air terbuka macam ni Kita nak try buka tak guys? So macam aneh. Okay guys, kita tutup mata, kita buka. 1, 2, 3. Oh, nothing. It's not nothing. Kau tengok dia buka separuh. Aku tampuk kau kan. Okay, tak ada apa rupanya. So Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, 1, 2, 3. Weh, aku takut lah. Okay guys, kita pejam mata je lah main kini. Okay, kalau kau nampak aku kiri kanan tu lah. Astagfirullahalazim. Kalau aku tak pergi beli dah weh. Kenapa lah tiba-tiba kena air lah, nak apalah, nak tu lah. Tak payahlah. Air je pun. Mana kedai tu? Jauh pula. Okay, jalan.
Tahu tak aku? Eh bodoh. Astaghfirullahaladzim. Sorry guys. Ni orang tadi. Want to buy something? Who are you? Where is the man in the white shirt? Siapa? Mana orang tadi? Ya, macam tu. Him? He's behind you. Guys, percaya tak percaya kita akan di jump scare, dibunuh, gitu. Tersebut tak apa YouTube. Okay. So okay guys, 1, 2, 3. 1, 2, 3 pusing balik kena jump scare. Tak lah. Mana? Aku dah get ready tutup mata ni. Mana weh? Pusing sekali. Okay. Okay guys, kita balik je. Wait, kenapa aku takut sangat ni? Guys, kalau korang dengar macam suara jauh ke apa tu, tiba-tiba aku menjauh daripada mic lah tu. Saya ni penakut sikit. Sebab kita dah lama tak main game horror. Lepas tu tiba-tiba kita main. Kau gitulah jadi je. Tak kita kerusi terbalik. Okay, 1, 2, 3 masuk. Oh itu je. You were killed and made into a packet of noodles just like the previous victim. Okay. Aku malu. Kenapa macam penakut sangat ni? Okay. Okay, so this game has 3 different endings. Okay, kita dah dapat 2 ending. Tadi good ending and apa tu? Bad ending. So I want to see another ending. So korang tunggu sekejap, saya cari tahu pasal ending tu. Sekejap korang tunggu sekejap. Okay guys, setelah di research dengan sangat baik, saya telah menemukan cara untuk mendapatkan ending terakhir. So ending terakhir adalah dekat sini, waktu kita dah balik daripada beli air tau. So kita put water, kita ambil satu. Okay, by the way tadi saya cakap pasal tu, so tutup lampu. Waktu saya pergi buka pintu, tiba-tiba lampu ni terpadam. So bila kita buka balik, dia akan cakap maybe it's broken, I want to fix it later. Okay, so saya tak tahu kenapa. Okay, so dekat sini kita bubur lagi satu noodle, kita boil, dan masa ni kan ada waktu kan, so kita terus pergi tidur. Terus tidur, dan akhirnya kita dapat ending. Okay, you sleep when stove is on, your house is on fire. You sleep when stove is on and your house is on fire and your body is scorched. Scorched ni apa entah. Okay, so ini adalah secret ending kita. So settle ketiga-tiga ending. So guys, it's a good game lah. Sebab tak tahu lah, mungkin saya dah lama tak main game horror kan. Mungkin kita dah tak post berapa lama dah, jadi tak terbiasa. Dan bila difikirkan balik, kita punya bad ending daripada awal kan, kita pergi kedai tu. Lepas tu bila kita pergi lagi sekali untuk beli air, penjaga kedai tu tanya dekat kita, mana kawan tadi? And kita cakap macam, mana kawan mana, bla bla bla. Lepas tu dia cakap lelaki tu duduk dengan kita satu rumah. And kita sebut dekat dia yang kita tinggal seorang. Bila dia reply macam, kau tinggal seorang? Macam tu. Like, sebenarnya saya dah syak sangka dah. Rasa macam
pasal kau macam excited pula aku seorang kan. So pengajarannya di sini adalah korang jangan sesekali bagi tahu korang duduk mana, korang tinggal dengan siapa. Kalau korang seorang pun, terutama sekali perempuan, kalau orang tanya jangan bagi tahu korang tinggal seorang. Korang cakap je korang tinggal dengan siapa. Kau tinggal dengan laki kau ke, kau tinggal family kau, rumah kau penuh ada 20 orang. Macam tu. Sebab dunia sekarang ni sangat bahaya guys. Tambah lagi 2026, dunia semakin aneh. Okay guys, so game ni game ni saya bagi 5/5 sebab tak tahu game ni ada macam ada satu aura yang menarik, yang macam comel. And saya tak silap, tak tahulah, saya terbaca yang developer ni umur 16. Tak tahu sekarang dia umur berapa. Tapi macam itulah. And it's a good game untuk orang yang kalau betul dia umur 16, it's a good game untuk orang yang umur 16. So thank you pada developer kerana menciptakan game ni. Okay guys, so thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, and see you in the next video. Bye bye.